dah mengaku dah anak perempuan tu anak dia. Mana kamu tahu semua ni? Ya Allah, Mami. Kalau dah keluar masuk mahkamah tu banyak kali, apa maksudnya? Maksudnya memang sah lah dia orang dah daftarkan pernikahan dia orang tu dekat Siam, Mami. Wah, sekarang ni Mami dah ada 3 orang menantu perempuan. Mesti best kan, Mami? Hai, kau jangan nak berangan lah. Apa pun, aku takkan izinkan perempuan tu jadi menantu aku. Lagipun, aku bukan boleh percaya sangat cakap kau tu. Kau tu bukan boleh percaya. Apa, Mami, ni betul lah. Adalah daripada sumber yang boleh dipercayai. Lah, sumber boleh dipercayai. Sumber tu sahih ke tak? Mami ni kan senang sangat tak percaya cakap orang kan. Sekejap Ni dia. Mami tengok ni. Macam percaya ke tidak? Biar betul ni. Ya Allah! Ya Allah! Zarif! Kau ni dah kenapa ni? Ya Allah, anakku! Zarif! Bangun nak, bangun! Bangun! Zarif! Zarif! Kenapa dah ni? Mimi! Sini cepat! Kau tengok laki kau ni dah kenapa? Cepat! Mimi! Datang sini cepat! Kenapa dengan laki kau ni?